Baru-baru ini ada satu forum meja bulat yang telah diadakan dan dihadiri oleh 3 negarawan Sabah dan 3 pemimpin parti-parti Sabah. Dan di dalam meja bulat tersebut ada satu pandangan di mana dipersetujui oleh 3 negarawan bahawa kerajaan Sabah wajib diperintah oleh parti-parti Sabah sahaja. Dan begitu juga pemimpin-pemimpin politik memberi pandangan. Jadi dalam hal tersebut, apa pandangan dan dapatan Saudara Amru? Ya, Datuk, terima kasih. Ketiga-tiga negarawan itu telah memberikan message yang sangat jelas kepada rakyat Sabah. Ya. Untuk menubuhkan selepas PRN ini, untuk menubuhkan sebuah kerajaan negeri yang purely Sabah Party. 100% Sabah Party, sama seperti di Sarawak. Dan kedua pemimpin parti tadi, yaitu Datuk Ewan Benedict, Presiden APCO, dan Datuk Jeffrey Kitingan telah menyambut saranan ini. Dan Datuk Jeffrey Kitingan, kita tidak heran karena ini sememangnya perjuangan beliau. PH, yeah, federal government, Madani, they want to continue to control us, and that's bad. Why are we quarreling among ourselves? That's the point that we have to focus on. We should be working together with the other friends in Sabah, of Sabah, especially the young generation. Ya, namun begitu Presiden Parti PBS Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gonsalam mengambil pendirian yang jauh berbeza. Ya. But we are local parties, and that's why I said we want to be dominant. Minus DAP, minus PKR, minus UMNO, minus... Malaysia, whatever country, we still have the constitution that forms a country called Malaysia. I'm not sure, I'm not a lawyer, tapi mungkin Tun can elaborate more on that one. Jauh berbeza, dan perkara ini kita tidak heran karena PBS bersama JRS awal-awal lagi telah pun menyerahkan 22 kawasan DUN kepada Parti Melayu dengan mudah begitu saja. Jadi ini bermakna apabila mereka menang menubuhkan kerajaan, 22 kawasan DUN itu tadi sudah tentu berada dalam kerajaan yang baru, yaitu Parti Melayu. Jadi mana lagi hasrat kita, di mana lagi hasrat kita untuk mau menubuhkan sebuah kerajaan negeri 100% local party. Dalam keadaan awal-awal lagi JRS, PBS sudah serahkan 22 DUN kepada Melayu. Jadi ini jelas kepada semua pemegang taruh dan para pengundi di lapangan bahawa rakyat perlu tolak calon-calon daripada JRS. Rakyat tolak calon-calon daripada PBS. Berpaksi kepada perbualan di meja bulat ini, dan juga tolak calon-calon daripada Parti Melayu. Pak Datuk, sebelum kita berakhir, saya suka mengulangi bahawa PBS sendiri hanya bertanding, kalau kita lihat rekodnya, PBS sendiri hanya bertanding 16 atau 17 kursi sahaja. Betul. Dan Parti Melayu pula 22 kursi. Apa maknanya ini, Datuk? Ini bermakna mereka serahkan kunci ini kepada parti-parti Melayu. Betul. Master key lagi diserahkan. Betul. Betul. Jadi mana dong punya slogan kononnya rumah kita jaga. Betul. Padahal kunci sudah diserahkan kepada orang lain. Master key sudah diserahkan kepada pihak Melayu. Jadi slogan itu hanya slogan begitu saja. Dia tidak menepati daripada aspirasi rakyat Sabah. Sepatutnya apa yang Datuk Dr. Jeffrey katakan. So the rakyat must say Sabah is ours, the government of Sabah is ours, this vote is ours, Sabah for Sabahan, justice for Sabah, rumah kita jaga tapi kunci kita masuk poket. Jangan kasih orang lain. And that is the way I think we should move forward now. Amen. Kunci rumah itu kita sendiri yang pegang, masukkan dalam poket kita sendiri. Janganlah ada orang lain yang pegang kunci itu, apalagi kita serah begitu sahaja kunci rumah kita. Jadi
saranan saudara Amru kepada pengundi? Walaupun dalam round table itu ketiga-tiga persimpati itu ada di situ, namun kita jelas melihat bahwa pendirian Datuk DSP Joakim adalah jauh berbeza. Pendirian kita masih kekal Datuk, tolak Parti Melaya, tolak juga parti-parti lokal yang mau bersekongkol dengan Parti Melaya. GRS dan PBS lah. Betul Datuk.